قال فاخرج منها فإنك رجيم. Bangun pukul 2 pagi, terdengar bunyi cakaran kucing dekat. Hi, welcome back to our channel Sembang Yola. Sama saya Cik Mom dan Kak Nai. Okey, hari ni Kak Nai, kita akan bercerita tentang kisah seram yang lebih menarik daripada episod-episod yang sebelum ni. Tapi sebelum tu, Cik dah nampak tak? Hari ni kita dapat sponsor daripada Baker's Cottage. Yang semua orang tahu, Baker's Cottage menjual banyak dessert, kek, roti dan nasi ayam, ayam bakar dan banyak dessert yang diorang sediakan. Wow. Kat sini ada 4 ya, banyak tau. Hari ni macam biasa, tiramisu dia paling on top, murah. Okay, sekarang kan kita dapat kisah yang lagi seram daripada episod-episod sebelum ni. Kita dapat kisah yang lagi menakutkan, meremang daripada penonton kita dekat track, iaitu pasal cerita apa tu kan, pasal asrama lelaki. Asrama lelaki dekat sekolah teknik 214. Pada tahun ni, Danish dengan kawan dia, 3 orang, terpaksa duduk di bilik tu sebab dah penuh. Bilik lain dah penuh. Mereka daftar sekolah teknik lambat. Jadi mereka kena duduk bilik itu untuk sementara, untuk tunggu senior-senior mereka keluar pada bilik asrama dan menetap di asrama yang sepatutnya lah. Malam pertama, diorang rasa biasa. Diorang tak percaya pun dengan cerita-cerita senior-senior sebelum tu. Dan malam kedua, roommate dia senior-senior sebelum tu ya kan. Dan malam kedua, bangun pukul 2 pagi, terdengar bunyi cakaran kucing dekat. Itu ada orang dekat. Kawan-kawan dia semua tidur. Bunyi dia kering. Dan masa tu mula-mula Acap buat tak tahu, buat tak dengar. Tapi bunyi tu makin kuat, makin menarik perhatian Acap untuk tengok. Masa dia intai lah dekat tingkap, tak ada apa-apa pun. Lepas tu Acap pun tanya kawan dia, "Danish, kau dengar tak apa aku dengar?" Danish jawab lah, "Tak ada apa-apa lah Acap, kau tak payah dengar lah, tak ada apa-apa pun." Lepas tu, dia pun intai lagi sekali. Acap intai lagi sekali dekat tingkap. Dia nampak perempuan berkepala dekat tingkat 2. Berkepala, rambut panjang dan berjuntai usus perut. Usus perut yang berjuntai panjang ke bawah. Limpa semua lengkap tanpa badan. Hanya ada organ dalaman sahaja je Kak Nan. Penanggal lah kan? Ya, penanggal. Bila dia pandang, penanggal tu tengok dia, penanggal pun gelak. Kisah ni Kak Nan buat diorang trauma dan diorang dah tak nak duduk kat asrama tu. Sedangkan itu adalah asrama pertama yang mereka duduk selepas tingkatan 4 lah, jalan 3 lah kita tahu kan, sekolah teknik masuk kan. Jadi bagi Kak Nan lah kan, Kak Nan ada tak cerita-cerita yang seram dekat sekolah asrama ataupun kolej-kolej Kak Nan sendiri? Bagi saya, kalau penanggal, saya tak pernah nampak. Tapi waktu saya tingkatan 5, saya pernah nampak dan pernah kena kacau dengan satu lembaga hitam berbulu. Tengok mata dia merah tau. Masa tu tahun berapa? 2021.
2021 guys. Boleh tahu tak kat sekolah mana ataupun negeri mana Kak Nan sekolah? Okay. Saya bersekolah di Yalah, semua sekolah tu kan, takkanlah nak sebut pula. Okay, jadi bertempat di Pahang juga. Pahang memang keras ke? Pahang memang banyak cerita-cerita seram. Adalah kot segelintir sekolah. Tapi nak cakapnya kalau asrama memang kebanyakannya macam tu lah. Keras lah. Asrama memang keras kan. Susah lah nak jumpa asrama yang tak ada kena histeria apa semua, memang susah. Jadi pengalaman saya waktu tu, saya rasa waktu tu saya tengah dalam keadaan yang lemah. Dan ialah sebab saya baru je kehilangan waktu tu kan. Jadi waktu tu saya rasa banyaklah tempat yang saya kena kacau. Yang tiba-tiba saya boleh nampak siapa waktu tu saya kehilangan ibu saya. Okay, dan lepas pada tu mungkinlah kot mental saya macam tak berapa nak kuat. And then banyaklah benda saya boleh nampak waktu tu. Mungkin sebab saya tengah lemah kan waktu tu kan. Sebelum kejadian tu Kak Nan pernah nampak? Sebelum Tak pernah kena kacau. tak pernah langsung. Memang tak pernah kena kacau. Memang dia datang lepas pada saya rasa saya tak boleh go. Waktu tu balik prep. Balik asrama prep, kan, guys. balik prep kan. Ada prep malam-malam dengan petang kan. Ya betul. Okay, waktu tu Asrama biasalah. balik prep malam. Dan saya kena ke Ampayan. Sebabnya saya nak ambil baju dekat Ampayan. Pukul berapa tu? Waktu tu anggaran dalam pukul 11. Pukul 11 malam? Ya. Oh. Sebenarnya 11 malam ke Ampayan? ya, ke Ampayan belakang asrama. Waktu tu Ampayan tu dekat dengan tangga tau. Dalam mungkin 5 tapak kaki juga dah sampai ke Ampayan saya tu kan. Waktu tu kita pun tahu Ampayan asrama macam mana kan. Dia ada macam T tu. Nak ke dia ada T yang apa yang besi tu lah kan. Biasanya pelajar asrama akan faham, akan tahu macam mana Selalunya pelajar Ampayan. asrama lah kan yang tahu. Ampayan tu. And then saya ambil baju saya. Waktu saya ambil tu, saya perasan dekat Ampayan tu tak ada orang langsung. Tak ada orang pun nak ambil baju ke, nak jemur baju ke. And then waktu tu saya ambil baju saya. Saya lain je lah sebab baju untuk saya nak pakai esok kan. Waktu saya ambil baju tu, saya perasan dekat belah kiri saya, dekat Ampayan tu, dekat yang bentuk T tu, ada something yang bertinggi. Oh, kat ni Waktu yang saya nampak bertinggi tu, besarlah juga kiranya. Tapi memang dia tak pandang saya. Memang dia tak pandang. Dan saya pun tak nak lah pandang dia kan. And then saya ambil baju tu. Terus saya nak naik ke tangga. Tapi waktu tu rasa perjalanan nak ke tangga tu, kan saya cakap tadi 5 tapak kan. Saya rasa macam 20 tapak baru sampai ke tangga. Dia rasa jauh guys. Bila nak balik sebab kita perasaan takut kan. Ya. Kita takut sejauh kita rasa nak balik. Takkanlah beruk kan. Takkanlah beruk sebesar itu. Takkanlah orang. Kenapa dia nak bertinggi kat situ kan. Ya betul. Jadi kebanyakan yang saya nampak ni benda yang sama. Banyak kali. Ya, Nampak banyak kali guys. Tu Bukan first time sekali lah. dua. First time lah saya nampak tu dekat Ampai. And then yang second time, saya rasa ni paling seram lah kan bagi saya. Okay, cumanya yang ni pun jadi waktu saya lepas prep juga. And then waktu prep tu, laluan perempuan, dia ada 2 tangga tau. 2 tangga daripada kelas nak ke asrama. Tapi tangga pertama, tangga kedua. Tangga pertama tu dekat dengan satu rumah yang orang panggil rumah woodball lah. Rumah woodball, untuk sekolah tu kan. And then Sukan woodball kan? ya, okay. Tangga pertama, tangga kedua, dan depan tangga kedua tu surau, lepas tu baru asrama. Okay, waktu tu Jauh tak? Nak ke asrama tu? Jauh juga lah. Waktu tu saya balik daripada prep. Selalunya saya akan nampak rumah woodball tu ada lampu.
memang Sentiasa bercahaya. berlampu Ya, lah. sentiasa berlampu. Guide tu memang akan sentiasa buka lah lampu dekat rumah Uber tu. Selalunya guide akan buka lampu dekat rumah Uber tu. Okay. And then satu malam tu saya balik Grab, saya nampak rumah tu gelap, macam tak ada lampu langsung. Ni jalan ramai-ramai ni dengan kawan. Kami memang takkan lalu dekat tangga pertama. Memang kami akan lalu tangga kedua lah, ramai-ramai kan. Waktu tengah lalu tu, saya nampak rumah tu gelap. Gelap sangat-sangat. Lepas tu, saya pun macam toleh lah ke rumah tu kan. Waktu tu saya rasa nak tengok lah rumah tu. Pelik kan, kita akan rasa nak tengok. gelap daripada bercahaya jadi gelap. Ya. Lepas tu, saya pun tengok. Tengok-tengok. Benda yang sama yang saya rasa bertinggi dekat ampai tu. Ada dekat situ. Meremang bulu rumah Ya. saya Kak Nat. Tapi waktu tu baru saya nampak dia punya fizikal dia yang betul-betul. Means waktu tu dia berdiri. And then dia ada lah, dia berdiri. Waktu tu saya nampak lah ada bulu-bulu dekat dia punya badan dia tu. Kak Nan kata Kak Nan dengan kawan-kawan kan. Ya. Adakah kawan-kawan Kak Nan pun nampak benda yang sama? Saya tu saya tak tahu sebabnya tak tahulah dia orang toleh ke tak tempat yang sama ataupun tak kan. And then waktu tu saya turun. Waktu dekat atas saya nampak benda tu dekat rumah Ubod. And then waktu saya turun betul dekat anak tangga yang terakhir. Kita punya ada rasa macam nak tahu betul ke tak apa nampak tadi kan. Saya pun tengok lagi sekali. Saya tengok. Dia dah macam makin dekat. Makin dekat. Ya, dia dekat tangga yang pertama tu. Dia bertinggi kat situ pula. Dia tak bertinggi dah. Waktu tu dia Dia berdiri dah kan. berdiri. Dia berdiri Kan daripada awal kan dia berdiri kan. Daripada rumah Ubod, tiba-tiba dekat tangga pertama. Dia macam dekat lah kan dengan kita. Lepas tu, kan saya cakap lepas tangga kedua tu kan ada surau kan. Saya pun macam gelabah. Saya lari lah sampai lah dekat surau. Saya rasa surau tu rumah yang paling selamat lah kan. Kalau untuk benda jin-jin ni memang diorang tak berani kat situ kan. Ada waktu tu saya lari sampai kat surau. Lepas tu saya toleh balik belakang. Sebab saya dah tinggal kawan-kawan saya kan. So saya toleh belakang balik. Saya nampak gelap. No, waktu saya toleh tu gelap. Saya tak nampak apa-apa. Tahu tak saya nampak apa? Kak Nan nampak apa Kak Nan? Saya nampak bulu-bulu tu di depan saya. Means dia dekat depan saya. Betul-betul kat depan saya. Ya. Waktu tu saya tengok atas, saya nampak mata dia merah lah. Memang betul-betul merah mata dia kan. Waktu tu saya dah tak fikir panjang. Saya lari macam orang gila waktu tu. Pakai jubah. Kita orang hari Isnin, Khamis kena pakai jubah. Memang terselak habis lah. Lari je. Sampailah masuk asrama. Saya tekuk muka saya pakai bantal. Sebab saya dah tak berani dah nak pandang belakang kan. Semua kawan-kawan saya suruh saya tinggal. Kawan-kawan Kak Nan cari tak Kak Nan? Mana Kak Nan ni? Dia tiba saya. Diorang nampak lah saya berlari. Lepas tu diorang pun cari saya dekat ini kan. Dia nampak saya dah tekuk muka saya pakai bantal apa semua tu. Dan diorang tanya, Okey tak? Kenapa kan? Nampak apa? Kenapa nampak muka terkejut? Muka saya waktu tu memang pucat. Lepas tu dia pun tak cerita lah malam tu. Saya cerita esok dulu dekat diorang. Macam mana Kak Nan boleh? Itu waktu tu dia makin dekat sampai depan Kak Nan sendiri. Takut waktu tu dah tak tahu dah macam mana ni kan. Tapi nasib baik lah esok kan saya Tak ada nama hakim. Lepas Kak Nan bercerita dengan kawan-kawan Kak Nan, adakah kawan-kawan Kak Nan pun macam dia rasa macam aku pernah tak benda macam ni. Tak, rasanya benda tu kacau Kak Nan tu lah. Bilang Tapi ada je yang cerita yang kawan saya tu kena kacau juga. ya, Tak tahu ke? Waktu tu kami masa biasalah dah light off kan. Sebab kena pun tutup lampu lah. Tapi kami tak tutup lampu waktu tu. Sebabnya asrama waktu tu tinggal batch kita je kot. Dekat asrama. sini lah. BSPM kan? Okay, BSPM guys, tahun 2021.
2021 ya kan? Waktu tu, saya dengan kawan saya, dalam satu bilik ni, tengah buat kerja. Bilik dom tu, dom yang kita banyak asrama biasa dom kan. Waktu tu, kami 5 orang, tapi 3 orang tu dah tidur. Dah tengah tidur dah. Kami 2 je yang tak tidur lagi. Sebabnya kawan saya minta saya teman dia untuk buat kerja sekolah. Waktu tu dia kena buat karangan. Karangan berkaitan silat kot waktu tu. Dan waktu ni semua satu asrama, boleh kata majoriti dah tidur lah waktu tu. Berapa tu? Anggaran, tak adalah lewat mana, dah pukul 12. 12 Dah lebih macam tu kan. Dia macam tanya saya, apa isi kan nak buat. Dia macam tanya lah, kau rasa isi tu nak kena pilih apa apa idea apa semua kan. Saya pun jawab lah, kita berfikir kan, kita jawab lah, macam tu. And then waktu yang sama, tiba-tiba ada suara dari belakang, sama sebiji macam yang saya cakap tu. Macam tu jugalah dia cakap Waktu tu saya dah pandang kawan saya. Dan kawan saya pun pandang saya. Ingatkan datang daripada saya suara tu, rupanya bukan. Lepas tu Dua-dua dengar. ya, dua-dua dengar. Tapi waktu tu kami dua-dua macam menidakkan lah benda tu. Lepas tu dia pun macam okay tak apalah, tulis apa-apa. Lepas tu dia tanya saya lagi, apa lagi isi? Saya pun spontan, aku tak tahulah. Tiba-tiba dengar merdu je. Memang sebiji suara. Perempuan atau mata perempuan? Suara perempuan lah. Mungkin lah benda lain. Bukan dia. Ya, Saja. ya, mungkin benda lain ya. Waktu tu memang kami gelabah lah. Kami waktu tu dah kali kedua memang dah betul lah tu. Benda tu kan. Terus Macam kami caw. Mula-mula kami tinggal yang kawan 3 orang tengah tidur tu. Kami pergi bilik MP. Cakap apa semua tu. Lepas tu MP cakap tidur atas. Tidur bilik atas. Tak payah tidur bilik tu. sebab mungkin dia ada dekat situ lah kot kan. Memang bilik tu pun macam terang. Jadi kalau pelajar-pelajar asrama kan, korang hati-hati, korang perbanyakkan bacaan korang. Memang asrama keras kan Kak kan. Asrama memang banyak cerita kita yang dapat tu banyak kita tentang asrama. Asrama memang keras, jadi korang kena bacaan sendiri, kuatkan iman ikut agama masing-masing lah. Jangan takut pula nak masuk asrama. Dah rasa dah kita punya Baker's Cottage. Sekarang saya nak bagikan dengan cerita sikit yang saya dapat daripada Baker's Cottage. Sudah. Itu sahaja kisah seram kita pada hari ini. Dan jangan lupa nantikan kisah yang lebih seram pada episod yang akan datang. Kepada penonton-penonton dan peminat kami, bolehlah tuliskan di ruangan komen jika anda ada kisah seram yang lebih menarik dan lebih menyeramkan untuk dikongsikan kepada kami, atau bolehlah tulis di platform media sosial kami. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga follow semua akaun media sosial kami, iaitu Sembang Yola.